Astagfirullahalazim. Mimpi rupanya. Hai kawan-kawan. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya harap kawan-kawan semua sihat walafiat. Wanita hiasan dunia, seindah hiasan adalah wanita soleha. Kehidupan manusia di akhir zaman, khususnya wanita, semakin lama semakin berubah sehingga mengenepikan syariat agama yang ditetapkan. Bahkan lebih mengutamakan fashion dan kecantikan. Kawan-kawan, bayangkan di tangan saya ada 2 keping roti. Satu masih berbungkus dan satu lagi tidak. Yang mana satu menjadi pilihan kawan-kawan? Mestilah yang berbungkus kan? Cuba kawan-kawan renungkan seketika. Adakah fashion kita pilih ini telah menutupi aurat kita? Bukankah kita lebih suka melihat orang yang sentiasa menutup auratnya dengan sempurna? Kerana apabila aurat terjaga, maruah terpelihara. Apakah maksud aurat? Aurat ialah bahagian tubuh badan yang wajib ditutup dan tidak boleh didedahkan. Batasan aurat bagi lelaki ialah dari pusat hingga lutut, manakala bagi perempuan pula seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Apakah pula hukum menutup aurat? Adakah wajib atau sunat ataupun makruh? Hukumnya mestilah wajib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Maksudnya, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, tahulah kita bahawa menutup aurat itu wajib dan orang yang mendedahkan aurat akan mendapat dosa dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baiklah kawan-kawan, mengapa kita perlu menutup aurat? Oi, adik bertudung singkat, baju ketat sampai nampak aurat. Kiri kanan malaikat mencatat sampai masa nyawa diangkat. Apabila kau berada di liang lahat, tiba masa disoal siasat. Kalaulah engkau sempat bertaubat, hidupmu aman dunia akhirat. Nak jadi wanita syurga, kenalah jaga aurat. Tapi bagaimana? Pilihlah pakaian yang menepati syarak. Tak ketat, tak jarang, tak menonjol dan tidak menarik perhatian. Jadi ingatlah, kita perlu sentiasa memakai pakaian yang menutup aurat kita dengan sempurna. Namun hari ini saya berasa sedih sekali. Lihatlah kepada kehidupan masyarakat. Si dara bertudung singkat, berpakaian ketat. Si lelaki mulalah datang memikat. Syaitan mula bermain jerat. Akhirnya terjebak dalam maksiat, maruah diri musnah tergugat. Janganlah kita lupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengingatkan ada 2 golongan ahli neraka yang belum pernah dilihat oleh baginda, dan salah satunya ialah perempuan-perempuan yang membuka aurat, yang cenderung melakukan maksiat dan mendorong orang lain juga melakukan maksiat. Kepala mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Apa kata Rasulullah? Mereka bukan sahaja tidak akan masuk syurga, bahkan tidak dapat mencium baunya. Justru itu, saya menyuruh kepada semua ibu bapa, didiklah anak-anak menutup aurat sejak kecil lagi. Kerana melentur bulu, biarlah dari rebungnya. Saya akhiri dengan pantun yang berbunyi, jika di atas terdedah, di bawah terbelah, inginkah mendapat murka Allah? Jika di atas ketat, di bawah sendat, bagaimana hidup mendapat berkat? Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.